Hello. Berhenti untuk saya. Berhenti untuk saya. Berani sungguh kau. Berani sungguh kau mencuri dari saya? Siapa kau? Siapa yang mencuri dari kau? Kaulah. Apa masalah kau? Apa yang saya curi dari kau? Apa masalah kau? Beg ini milik saya. Boks ini milik kau. Adakah kau minta persetujuannya? Ini beg saya. Pencuri kembalikan pada saya. Kau perompak. Adakah kau merompak barang orang lain di siang hari? Siapa yang kau kata mencuri barang orang lain di siang hari? Bersikap waras budi. Ini boks kau. Ini beg saya. Apa yang kau bergaduh ni? Dia curi beg saya. Oops, Chan Tiwan. Tuan Darang. Sila buka boks dan periksa. Kau dengar saya? Buka boks cepat. Pukul saja. Tak boleh buka? Hello. Cuba kunci ini. Kau nampak? Kau tak akan beritahu saya. Semua seluar dalam ini milik kau kan? Saya. Kata itu boks kau. Pelik sungguh. Macam mana boleh ada dua yang sama? Baiklah Tuan, sila buka boks itu dan lihat. Saya dah jumpa ramai macam kau. Penipuan kau langsung tak kreatif. Cepat buka boks kau. Mungkin ada beberapa batu bata saja di dalamnya. Saya tunjukkan kalau ada batu bata. Kau fikir itu batu bata? Oh marilah. Kalau itu salah faham, perhatikan pada masa hadapan. Di mana saya boleh mencarinya jika saya benar-benar keliru. Adakah kamu berdua dalam masalah? Tidak mengapa. Kamu berdua selesaikan sendiri. Ah, Oh ayah. Ming Ming aduh. Mengapa rambut ini belum berubah lagi? Berikan saya beg itu. Mari berikan saya Tidak beg mengapa itu. ia tidak berayah. Adakah anda letih duduk di dalam kapal terbang begitu lama? Saya tidak letih, saya sepatutnya datang lama dahulu. Syarikat mempunyai mesyuarat sementara yang telah ditangguhkan. Tidak mengapa saya kebetulan bertemu dengan seorang wanita psikopat. Katakan saya mencuri kotaknya. Bagaimana boleh? Tidak banyak yang berlaku. Kotak kami adalah sama. Kamu katakan kebetulan. Hei, tetapi kamu sudah faham semuanya. Itu baik, itu baik. Jalan-jalan. Mari pulang dan bercakap tentang apa sahaja. Oh ayah, biarkan saya memberitahu apa rancangan kamu selepas pulang ke China. Ya, saya akan memandu. Terima kasih ayah hehe. Hei. Lagi, kamu? Tidakkah kamu ada mata semasa berjalan? Mengapa kamu berdiri di hadapan saya? Boleh saya masuk ke dalam kereta? Adakah kamu mempunyai kereta sukan pikap dan adakah kamu hebat? Apa masalahnya? Hanya wanita psikopat itu. Cantik. Tidak seperti psikopat. Hei, mari ayah. Hei, pergi. Kereta ini adalah hadiah dari ayah untuk kamu. Pengarah Y. Oh, Encik Oyu sudah kembali. Bukankah saya datang ke sini sebaik sahaja saya turun dari kapal terbang? Saya baru turun dari kapal terbang dan tiba di sekolah. Ya, saya sangat merindui mereka. Jadi mari datang dan lihat. Oh, terima kasih atas usaha keras kamu. Hei, apa sabar? Latihan selama 2 bulan ini banyak memberi manfaat kan? Okey. 2 bulan saya belajar beberapa kaedah pengajaran baru. Saya akan kembali kali ini dan perlahan-lahan mengaplikasikannya dalam kerja saya. Okey. Pulang kamu juga sebarkan kepada guru-guru lain. Okey. Adakah ia okey? By the way, pengarah Y, semasa ketiadaan saya, adakah budak-budak masih mendengar kata? Bagaimana keadaan kamu? Hei, apa sabar? Adakah kamu akan ke kelas seterusnya atau saya yang pergi?
Kamu lihat, bukankah saya sudah kembali? Sudah tentu saya pergi. Mari, 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 mari. Perlahan sikit. Oh sayang. Rehatlah, rehatlah. Tidak mengapa saya tidak letih. Sila bersihkan diri dengan baik dahulu. Kami akan berehat seketika dan kami akan bersama Liang-Liang pada petang nanti. Dan makcik kamu untuk makan malam di rumah. Saya akan berikan kamu enjin. Okey. Ayah saya bawa hadiah untuk kamu. Kamu pasti suka. Tengok Hei. Saya beri khas untuk kamu Hei Yo. Makcik, adakah kamu sudah kembali? Ming Ming juga sudah kembali. Semuanya baik kan? Cukup baik. Oh betul. Makcik, saya beri hadiah untuk kamu di Amerika. Saya tidak tahu sama ada kamu suka atau tidak. Nama dan hari lahir kamu terukir di belakang ini. Saya menarik kawan saya lama untuk membelinya. Terima kasih. Atau adakah kamu yang bijak? Tetapi tiada apa yang kurang di rumah. Kamu tidak perlu belanjakan wang ini pada masa depan. Letih terbang. Kemudian berehatlah. Liang-Liang ini hampir tamat sekolah. Saya pergi menjemputnya. Saya akan melakukannya. Makcik, ops. Liang-Liang sudah bertukar sekolah. Bukan alamat yang asal. Kalau begitu berikan saya alamat Wicik. Saya boleh mencarinya. Baiklah, 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 baiklah. Baiklah, Anda pergi. Okey, saya akan pergi kemudian. Ayah. Saya pergi ke makcik. Perlahan sikit. Anda kata Ming Ming baru sahaja pulang. Kenapa Anda buat muka macam itu? Jadi muka macam mana yang patut saya buat? Buatkan dia satu majlis. Gelar bermadani merah. Sambut dengan bunyi gong dan drum. Saya sengaja bersikap santai. Apabila anda melihat Liang-Liang saya menyambut anda dengan mesra setiap kali anda pulang. Saya mahu memperlakukannya seperti anak saya sendiri. Agar dia tidak terlalu risau. Banyak sangat kepura-puraan. Lihat lebih banyak orang luar. Oh, mari kita adakan makan malam keluarga malam itu. Kenapa Anda tidak buat muka macam itu? Saya nak tanya sesuatu. Dari mana datangnya kereta di luar? Saya beli. Belikan untuk LF. Bagaimana? Anda tidak mahu? Anda mahu atau tidak? Orang pandu kereta suka dengan 4 roda. Anak saya naik basikal 2 roda. Berapa besar bezanya? Berapa besar Liang-Liang? Saya belikan dia kereta sukan. Dia pandu tak? Jelas sekali saya kehilangan ibu sejak kecil. Rindu kasih sayang ibu. Baiklah, baiklah, saya akan memperlakukannya seperti anak saya sendiri. Sudah selesai, jangan risau. Itu lebih baik. Kemudian anda suruh dia tukar gaya rambut itu ke pakaiannya. Sungguh saya rosakkan lampu semasa pulang. Oh, selamat datang Encik Siami. Selamat datang Encik Siami. Kami semua sangat merindui anda. Aku pun rindu kamu semua. Sepanjang masa aku tiada, kamu semua masih patuki. Patuh. Cikgu pergi belajar banyak benda menarik kali ini. Jadi aku akan ajar pelajaran ini dengan perlahan-lahan. Okey. Ah, ayah. Aku menang loteri semalam. Percuma. Terang-terang. Terang. Heng abang. Haha, ops. Hahaha. Ops, Buddha. Kenapa kau berat sangat? Kau tambah berat lagi ke? Abang kau dah balik. Aku dengar kau dah balik. Aku tak ada mood untuk kelas petang ni. Aku tunggu-tunggu kau balik. Tak boleh macam tu. Biar aku cakap sesuatu. Budak, kalau kau tak dengar kelas baik-baik, jangan panggil aku abang lagi. Kau abang aku. Kau tak boleh lari. Hahaha. Hei abang, tapi aku akan dengar kelas baik-baik. Sebab cikgu kelas perempuan cantik kita hari ini. Dia dah balik. Aku suka sangat dengar ceramah dia. Dan perempuan cantik. Hei abang, kau kata kau balik hari ini juga. Cikgu kelas kita dia pun dah balik. Aku rasa kau berdua agak ada jodoh. Hei bang, macam mana kalau aku tolong perkenalkan kau berdua? Budak balik rumah. Okey wo abang. Ini kereta baru kau. Cool tak? Terbaiklah abang, kau boleh beli satu untuk aku juga. Naiklah. Okey, jom pergi. Wow, kereta yang cool. Cukup cool. Hei, pakai tali pinggang keselamatan. Duduklah. Bagaimana dia boleh bersama Jen Liang?
Hei abang, inilah dia. Berhenti di sini, berhenti di sini. Boleh saya masuk ke sini? Sudah tentu. Mari letak kereta di luar. Ini bukan Amerika. Anda boleh letak kereta dan berjalan di sini. Liang, mari letak kereta di sini. Apa yang perlu saya lakukan jika ia disekat? Anda yang bertanggungjawab. Okey, saya yang urus. Saya akan tunjukkan hormat kereta sukan mewah kami. Sampel. HM. Pergi. Jalan-jalan. Aw. Liang, Anda baik-baik saja. Adik anda baik-baik saja? Wah, anda hampir menakutkan Mari saya. saya lihat. Anda baik-baik saja. Hati-hati di masa depan. Budak, Anda baik-baik saja. Kenapa anda lagi? Siapa yang benarkan anda memandu kereta masuk? Anda tahu, anda hampir melanggar budak itu tadi. Tempat sebesar tapak tangan. Siapa yang benarkan anda memandu masuk? Ada kereta rusak apa yang nak ditunjukkan? Benar-benar tidak layak. Tidak, saya hanya ingin mengambil kereta. Encik Xiaomi. Encik Xiaomi. Maaf tentang itu. Apa masalah anda? ITU, abang saya baru balik dari Amerika. Dia tidak faham peraturan. Maaf. Cikgu abang. Anda adalah Cikgu Jen Liang. Anda adalah Abang Jen Liang. Selamat berkenalan. Siapa yang bertuah berkenalan dengan kamu? Jadi kamu adalah kura-kura dari Amerika. Tapi boleh saya beri amaran? Jangan bawa bau huligan luar negara itu. Bawa ke China. Awak dengar saya. Tidak, apa tidak. Ya. Hari ini hari malang kami. Kami minta maaf kepada guru. Tidak akan lagi. Memandangkan kamu adalah Abang Jen Liang, adakah kamu perlu menjadi contoh yang baik untuknya? Kamu kata kamu sangat tidak terkawal. Bagaimana jika kamu memecahkan gelang cerah itu? Saya. Liang, kamu sendiri juga. Kamu mesti berhati-hati pada masa depan, jangan. Jangan belajar dari orang yang pelik seperti itu. Awak dengar saya. Ini. Hei, kembali ke sini. Abang. Saya jenis orang apa? Oh, abang. Karak KPI. Mari kita abaikan dia. Semua ini perbuatan kamu. Saya kata tidak masuk. Kamu suruh saya memandu masuk. Bagaimana jika kamu terlanggar tadi? Tidak, abang. Saya fikir saya nampak seseorang memandu masuk sebelum ini. Apa yang kamu buka dan kamu? Kamu jenis guru apa? Jangan tanya secara sembarangan. Naik dan kutuk. Membuat saya kelihatan seperti hooligan. Biar saya beritahu kamu sesuatu. Biar saya jumpa dia lain kali. Buat begitu kepada saya. Saya tidak sopan kepadanya. Baiklah. By the way, Bang, biar saya beritahu kamu sesuatu. Ini guru besar yang saya ceritakan kepada kamu. Guru Xiaoming. Humph. Kakak Hong He Xiaomi. Encik Oyu. Awak pun ada di sini, Ke. Aduh, Kakak Hong. Saya semak peti bawang awak. Sebaik sahaja saya balik. Biar saya puaskan nafsu makan saya. Okey, duduklah. Nak berapa atau 2? Okey, saya akan ambilkan untuk awak sekarang. Awak duduk dulu. Here itu Encik Oyukan. Aduh, nampaknya. Tak cukup nak cakap lagi. Aduh, memang men. Haha tadi nampak macam. Saya tak berani nak kenal Haha. Kakak Han. Oh, tengok awak nak keluar. Semakin cantik. Haha betul tu. Jauh lebih cantik daripada bintang TG. Hei, tengok. Mari sini. Jianbing yang dibuat oleh Kakak Han. Dah berapa hari tak makan? Cubalah. Dan nasi goreng khas Beijing saya. Makanlah selajak panas. Okey. Mari awak tak tahu, Ke. Saya hari ini pastikan habiskan semua snack awak. Okey, kalau begitu saya tak malu. Hey, makan. Makan selagi panas. Ya, awak tahu tak? Saya tak dapat makan snack asli macam ni di luar negara. Hei, apa yang awak semua cakap? Sungguh meriah. Lily awak di sini. Mari. Awak balik tanpa cakap apa-apa. Tengok saya. Aduh, saya pun tak peduli meja ni. Jangan risau, saya takkan lari dari awak. Hari ini saya hanya nak kenyangkan diri. Kena habiskan semua hahaha. Jom makan selagi panas. Dah sejuk sangat ni. Kalau macam tu, saya makan dulu. Makan. Tag, kakap. Sama-sama haha. Saya nak balik dulu. Jom. Makan perlahan-lahan, Oh, makan terima perlahan-lahan. kasih. Makan perlahan-lahan nak pergi dulu. Li Jing yang mewah. Terang, mari saya perkenalkan. Ini abang saya Jin Ming. Dia baru balik dari Amerika. Hello abang. Hello. Hello abang. Jen Liang bukan abang kau, lagi kacak dari kau.
Siapa cakap tu? Macam peribahasa lelaki berubah 18 kali. Saya pasti akan secantik abang saya nanti. Betul tak abang? Kau lagi kacak dari saya. Oh betul. Hawa ini hadiah dari saya. Ini yang abang saya bawa dari Amerika. Terima kasih. Oh betul. Kau pun ada. Sangat seronok. Wah, tengok. Maaf, ada orang di sini. Ini untuk Jing. Cantiknya. Kenapa kau lagi? Saya cakap kenapa kau kurang ada? Saya dah cakap ada orang kau tak dengar ke? Siapa tu? Siapa tu? Kau ni kelakar. Kau duduk dua kerusi sorang. Siapa yang kurang adab? Siapa kau rasa yang kurang ada? Saya nak kau jaga sikit. Kau sakit ke? Ini bukan kedai awak. Kenapa saya tak boleh duduk sini? Siapa yang awak fikir sakit? Siapa yang sakit? Saya kata awak sakit dan saya baru duduk sini. Apa masalahnya? Sangat tak layak. Jangan potong. Saya tak ada ilmu macam awak. Tak berkualiti. Dan ini, Sungguh tak layak. tak masuk akal. Liang dah sampai. Mak Cik. Mari saya perkenalkan. Aho. Mak Cik ini abang saya Jen Ming. Dia baru balik dari Amerika. Hello. Makcik baik makcik. Saya cadangkan padanya. Karipap bawang yang Mak Cik buat sangat sedap. Jadi saya bawa dia. Liang sangat baik. Jaga perniagaan saya. Siapa suruh awak masak sedap? Kalau mak awak tak bantah nanti. Awak nak makan? Awak mesti datang selalu. Hei, nak berapa? Kita ambil satu dulu. Okey, duduklah. Saya ambilkan. Terima kasih makcik. Apa maksud dia? Kenapa awak kata mak awak tak bantah? Saya tak tahu maksud dia. Biarkan saja. Marilah. Oh, bagus. Nak makan bubur. Terima kasih makcik. Tak maksik. Kenapa awak tak makan dulu? Tak cukup ubat, terima kasih makcik. Okey hey. Nampak sedap. Cubalah. Oh. Okey. Sedapnya. Yum. Hei, makanan rebus dah sampai. Makanlah selagi panas. Hei, cepatlah. Itu adik Jen Liang ke? Dia anak bekas isteri suami Fang Zhongling. Betul ke? Saya dengar dia baru balik dari Amerika. Oh. Hei, nampak sihat je dia. Itu dia kenapa baju ni tak ada lelaki atau perempuan? Ops, bukan yang sedang trend sekarang ni. Pelik ke? Apa yang pelik? Mungkin di Amerika orang suka macam ni. Trend dah sampai sini ya. Hari dah semakin malam. Jom balik awal. Kalau tak ayah kau mesti risau. Okey. Baiklah. Itu rehua. Mak Cik Hahua Yijing kami pergi dulu. Aho. Berapa makcik? Tak, hari ni saya yang belanja. Tak kau kena. Berikan Mak Cik 5 yuan. Ini mesti diberi ya. Jomlah, terima kasih. Baiklah bye-bye. Itu dia. Selamat tinggal makan selalu. Baik Mak Cik. Selamat tinggal. Cikgu Xiaomin. Selamat tinggal Cikgu Xiaomin. Cian, bye-bye. Ops, jom. Kenapa MROU datang hari ni? APA masalah dengan saya? Saya cuma fikirkan Wen Juan. Kau dah keterlaluan. Kau tahu tak Wen Juan sebab semua ni? Dia kat hospital. Apa maksud kau? Kau datang kat saya nak minta maaf? Wen Jun, kalau ada apa-apa berlaku, saya bertanggungjawabkan. Hei, boleh tak kamu berfikir secara waras? Adakah saya tidak waras? Kamu datang ke rumah kami untuk buat kacau. Saya tak waras. Jangan biarkan saya pergi, tinggallah. Saya rasa saya tak akan beri kamu warna hari ini. Kamu masih tak tahu nama belakang Apa saya. yang kamu buat? Kamu masih nak pukul orang ke? Saya cuma nak pukul kamu. Aduh, lepaskan saya. Aduh, apa yang kamu buat? Kenapa kamu datang ke rumah kami untuk buat Apa yang yang kamu buat? Makcik, kamu tak boleh buat macam ni. Saya tak boleh buat apa-apa. Kamu biarkan makcik. Makcik, Kamu makan di dalam dan di luar. Kamu semua keluar dari sini. Kamu semua okey ke? saya okey, kamu pula. Apa yang saya boleh buat? Saya datang hari ini untuk tanya dia pasal Wen Juan. Siapa sangka dia macam ni? Jen Ming. Terima kasih tadi.
Tak apa. Macam mana dengan Makcik Wu? Perangai macam tu. Kamu tak perlu risau terlalu banyak. Okey. Untuk ucapkan terima kasih, hari ini saya yang belanja. Alah, lupakanlah. Tak ada sebab untuk perempuan bayar. Aduh tak. Saya yang kena belanja. Kalau bukan kerana kamu tadi, saya yang kena pukul. Berani kamu cakap macam tu? Hei. Adakah kamu dihantar oleh Tuhan untuk buat saya marah? Kamu cakap pasal bila saya jumpa kamu sama ada saya dimarah atau dipukul. Maka saya pun tak lebih baik. Tolonglah duduk. Tenggak menu. Oh, terima kasih. Abang saya. Tak apa. Ambil dan katakan awak sedang membeli belah. Hello abang. Hello Sia Umin. Awak di mana? Saya sedang membeli belah. Membeli belah awak tipu? Saya baru nampak awak dengan budak nakal itu. Abang ada apa dengan awak? Rumput awak berkukir? Saya jelas membeli belah seorang diri. Oh ya. Kalau begitu balik awal lepas membeli belah? Oh, saya faham. Ma, Mari sini. selamat tinggal cikgu. Selamat tinggal berhati-hati di jalan. Selamat tinggal cikgu. Selamat tinggal Encik Oyu. Mak saya di sini. Mak tunggu saya. Tolong mari bermain. Apa yang awak buat? Hei tengok. Wah, Apa yang awak buat? Saya dah beritahu awak sebelum ini. Saya akan ikut awak. Saya tak janji dengan awak. Kalau begitu awak tak menolak? Kalau awak tak cakap, awak tak akan kenal. marilah. Tengok. Hei awak kata ya. Hei tengok siapa tu? Tio bang saya. Ya kejar cikgu Xia Omin. Awak nampak tak? Okey. Cepat pergi. Selamat tinggal kakak ipar. Sini. Hai. Apa ini? Hei abang. Tunggu sekejap. Hei. Tengoklah. Anak kedua Jin Liang Ou diculik oleh abang kamu. Apa yang kamu cakap ni? Jom balik rumah. Jom. Alamat dua ni. Apa dah jadi? Mak kenapa ni? Apa ni tunduk kepala fikir-fikir? Saya tak nampak kereta tu. Kamu kata abang saya ni terlalu keterlaluan. APA masalah dengan bank kami. Kamu kata abang saya jatuh cinta dengan cikgu kita. Saya setuju sepenuhnya. Tapi kamu kata dia tak boleh utamakan cinta daripada kawan kan. Ada perkecanan tak mengembarkan dia. Saya panggil isteri saya lupa abang saya. Itu cara nak gambarkan dia ke? Mana ni? Cikgu mana yang abang kamu bersama? Cikgu Siami tu. Umi. Betul. Ini dia. Jimeng, apa yang kamu buat di Taman Dunia ni? Macam mana cantik tak? tak adalah teruk. Hei, macam mana kamu jumpa sini? Tempoh hari saya datang ambil gambar. Dah perasan ni. Saya cerita kat kamu sana. Kat sana lagi cantik. Betul ke? Jom kita pergi tengok. Okey, jom. Alamak, udara ni sangat segar. Saya nak cakap sesuatu. Lepas saya pindah keluar dari rumah, seluruh badan rasa lebih ringan. Yang penting saya dapat balik kebebasan saya dengan kehidupan. Hei, tapi budak kaya macam kamu ni
Tiba-tiba hilang dealer dan kereta mewah. Kamu boleh biasakan diri tak semestinya. Berada di rumah, tapi saya tak dapatkan semua itu dengan usaha sendiri. Bila saya dapatkan dengan usaha sendiri, baru selamat guna. Hei, boleh tak kamu jangan berlebihan sangat masa depan? Saya ni cikgu juga. Kamu tadi di pintu sekolah. Bagaimana aku nak hadapi pelajar-pelajar aku nanti? Jadi apa ceritanya? Cakaplah kalau suka. Kalau tak payah depan ramai orang kan? Aku rasa tadi tak cukup kuat. Aku nak seluruh dunia tahu. Aku suka Oyu Kiaomin. Okey. Aku suka Oyu Kiaomin. Okey. Hei, ada satu puisi lama yang kau tak pernah dengar. Ia dipanggil bunga yang boleh dipetik dan misai yang boleh diluruskan. Jangan tunggu sampai tak ada bunga dan dahan patah. Aku tak sangka kau pandai sangat dalam bahasa Cina klasik. Semestinya. Tulisan tu memang bagus. Macam mana kalau ada bunga? Kita kena petik secepat mungkin. Jangan tunggu sampai tak ada bunga. Baru nak patahkan dahan kosong. Hello. Apa maksud kau? Aku ni manusia hidup. Boleh ke sama macam pokok bunga tu? Encik Oyu, aku cuma buat perumpamaan. Kau marah ke? Contohnya boleh ke kau lawan. Aku nak tanya kau, kalau aku umpamakan kau macam kucing atau anjing tepi jalan, kau gembira tak? Kau cubalah. Kucing, Miau hahaha. anjing, Wow. oh harimau besar. Harimau dah datang. Apa lagi berhentilah? Ops, hahaha. Lagi. Ya takkan. Amble kuda make Miriam. Ya balik kuda makan penembak tepat. Dia kena racun. Ya. Hei, ini lambat. Hidangan tu keras, dia pun keras. Hei, ambil senjata ke atasnya. Rantai akan. General akan. Bagus, Jen Meng Xiaomin. Hei tuan, Mari main dengan saya sekejap. Kenapa? Anda main dulu. kenapa awak di sini? Saya akhirnya menunggu awak. Saya fikir awak tidak bekerja hari ini. Apa kecemasan awak mencari saya? Saya datang khusus untuk membawa awak bekerja. Adakah awak takut saya tidak dapat mencari jalan ke sekolah? Adakah awak masih membawa saya ke sekolah? Saya ada sedikit kejutan untuk awak. Mari sini. Sarapan. Saya baru makan di rumah. Saya tidak boleh makan lagi. Oh, baiklah. Okey. Saya akan minum susu ini. Betul. Adakah awak suka bermain catur? Tidak, saya tidak akan. Saya baru belajar. Kemudian saya baru melihat awak berseronok dengan mereka. Bukankah awak memberitahu saya sebelum ini? Biarkan saya belajar lebih banyak tentang budaya tradisional Cina. Jadi saya hanya... Sebenarnya awak tidak perlu begitu sengaja. Kerana terdapat terlalu banyak budaya tradisional Cina. Awak tidak mungkin belajar semuanya. Hei, sudah terlambat untuk saya pergi bekerja. Pergi sahaja. Okey. Duduk. Mari kita duduk. Berhati-hati. Di sini kita pergi. Hei, okey. Itu dia. Ia belum tiba lagi. Ops, hantar sahaja ke sini. Apa khabar? Alamak, rusaklah. Pergi sana. Apa khabar? Hei, saya nak jelaskan pada abang kamu. Oh sayang, berhenti cari pasal. Pergi sana. Tapi alamak. Jangan tapi. Abang. Ingat tak apa saya cakap dulu? Saya suruh jangan ada kaitan dengan keluarga Kim. Jangan ada kaitan langsung. Boleh tak kamu buat tak tahu apa saya cakap? Saya ingat semua yang kamu cakap, tapi apapun. Saya tetap ada hak untuk berkawan. Lagipun Jen Ming dan saya cuma kawan biasa. Jemput setiap hari, hantar setiap hari dalam keadaan elok setiap hari. Ini kawan biasa ke. Gosip dari jiran-jiran dah meribah. Saya tak nak orang cakap kita duit tugin. Cakap kamu orang kaya. Apa orang suka cakap itu kebebasan mereka. Saya tak kisah apa mereka cakap. Lagipun saya tak takut bayang serong. Saya tak boleh handle banyak sangat. Kamu tak kisah. Kamu kisah tak. Saya masih kena tinggal sini. Saya tak nak. Orang tunjuk belakang. Saya tak mampu hilang muka. Biar saya cakap sesuatu. Kamu pergi kekep jealous dengan dia. Cakap jangan datang jumpa kamu lagi.
Saya bagi muka hari ini. Kalau saya nampak dia lagi lain kali, saya betul-betul tak akan layan. Abang berhenti cakap. Masuklah. Sia Omin. Saya buat ini untuk kebaikan kamu. Saya tak nak kamu tercedera. Jom kita buat barbeque esok. Okey, jaga-jaga. Okey, nak kita pergi dulu? Yuk, kita dah sampai. Nak kita pergi dulu? Jangan pergi. Hei. Masuk kereta Encik Oyu. Jangan datang ambil saya lagi. Apa khabar? Tiada apa-apa. Itu dia. Awak takut dengan abang awak? Betul. Saya dah beritahu dia. Dia kata kalau dia nampak awak ambil saya lagi, dia tak akan berlembut. Tak apa, saya tak takut dengan dia. Lagipun lebih baik dia jumpa kita. Saya risau macam mana nak beritahu dia tentang kita. Oh, awak bergurau saja. Abang saya selalu buat apa yang dia cakap. Dan awak tak tahu cara dia marah. Awak risau tentang saya? Betul. Betul. Betul? Hei, kita pergi. Tak apa, mari kita pergi. Oh, jangan risau. Boleh saya tak biarkan dia nampak dengan saya? Saya akan hantar awak pulang ke tempat berdekatan dan saya pergi, okey? Baiklah. Duduk elok-elok. Hantar sampai sini saja. Perlahan sikit. Kalau begitu, saya pergi dulu. Jangan biarkan abang saya nampak lagi. Awak boleh balik. Rehat awal HMM. Bye-bye. Hey. Does he? Abang Master. Suruh Sia Omin beritahu awak jangan datang lagi. Kenapa awak anggap remeh kata-kata saya? Abang Master. Saya tahu awak tak setuju saya bersama Min. Tapi kami betul-betul saling mencintai. Cinta bebas. Ada apa dengan ini? Apa yang kau fikirkan? Masih bercakap karut. Kau tarik balik apa yang kau cakap tadi. Kalau tak, aku takkan lepaskan kau. Kalau kau kata begitu, maka aku terpaksa beritahu kau. Itu mustahil. Aku Jen Meng telah berkahwin dengan Oyu Kiao Min dalam hidupku. Maafkan aku. Aku nak kahwin dengan Min. Aku beritahu kau. Kau tak boleh bersama aku. Maka aku pun akan beritahu kau. Kau bunuh aku sahaja. Kami tetap akan bersama. Budak ni berani. Baiklah, mari lihat bagaimana aku ajar kau hari ini. Adakah penumbuk aku keras? Atau kau degil? Abang kau. Abang. Kau lepaskan dia. Lepas atau aku pukul kau sama. Lawan. Aku tak takut bunuh kau. Milet. Aku nak beritahu kau. Mulai hari ini, aku teman wanita Jen Ming. Jen Ming, mari kita pergi. Mari pergi. Sabarlah. Ia perlu disterilkan. Baiklah. Adakah kau masih sakit? Badan sakit tapi hati manis. Bodoh.
Hiao Min, okey, beritahu aku yang sebenar. Adakah kau baru cakap sesuatu yang marahkan abang kau? Kau sengaja beritahu dia yang kau bersama aku. Ya betul. Betul, K. Aku bukan budak 3 tahun. Bohong saja sebenarnya. Saya dah lama fikir pasal ni. Cuma saya tak tahu macam mana nak cakap dengan abang saya. Bagus ni. Senang sikit untuk saya cakap. Macam tulah. Awak dah setuju secara rasmi untuk bersama saya. Saya dah janji. Yeha. Hiao Min, Hiao Min. Ha. Hiao Min. Saya akan baik dengan awak seumur hidup. Mula hari ini, saya ni teman wanita Jen Ming. Hiao Min, ha. Puan Jen, Puan Jen, Puan Jen, Puan Jen, Puan Jen, Puan Jen. Mari sini. Ming. Apa hal dengan awak? Tak ada apa. Ayah saya tak sengaja jatuh. Siapa awak nak tipu? Ada kaitan dengan Oyu Xiao Ming tu ke? Apa awak cakap ni? Ayah, apa kaitan ni dengan Min? Saya nak bagi tahu, keluarga kita Jen tak pernah ada masalah dengan sesiapa. Kalaupun ada, tak yang berani terang-terang serang keluarga kita Kem. Kecuali awak Oyu Dahi. Tak ada orang kedua. Saya nak cari dia. Ayah, bukan ke saya dah cakap tak ada kaitan dengan orang. Adakah sebab awak kejar adik dia? Jelas saya ada pendapat yang sama dengan Oyu Dahi pasal ni. Saya tak nak keluarga kita Kem ada kaitan dengan keluarga Oyu. Kenapa ayah? Sebab Makcik Jom Ling K, itu zaman awak dulu. Kenapa awak cakap pasal saya dan Min? Jom kita selesaikan. Tak masuk akal. Ni tak ada kaitan dengan hal lama tu. Apa kaitan semua tu? Ayah saya dah dengar cakap awak sejak kecil. Saya telah melepaskan jurusan kesukaan saya. Bekerja di syarikat kamu. Tetapi kamu masih perlu risaukan perasaan saya. Ayah, kalau kamu benar-benar sayangkan saya, bolehkah kamu memenuhi keinginan saya? Jelas sekali kamu anak saya. Kamu sepatutnya mendengar kata saya. Kamu kata kamu sekarang. Tengoklah. Macam mana rupa kamu. Baru balik beberapa hari. Sebab seorang wanita bergaduh. Ming lelaki. Fokus pada kerjaya kamu. Lelaki mulakan kerjaya dulu baru mulakan keluarga. Saya tak peduli. Apapun saya perlu buat keputusan sendiri tentang hal perasaan. Saya akan cakap lagi. Lelaki patut utamakan kerjaya. Kita bincang tentang perasaan nanti. Saya akan beritahu lagi. Kalau kamu masih tolak saya macam ni, saya akan balik ke Amerika. Bawa Hiao Mi balik. Ming. Awak. Abang. Nak ke mana? Pergi sekolah. Pergi sekolah. Pakai cantik sangat nak ke sekolah. Nak pergi pertandingan kecantikan ke? Nak tipu siapa? Saya nak kamu uruskan. Nak cari budak tu lagi ke? Ya, kamu betul. Saya nak cari Jen Ming. Apa salahnya? Saya juga janji dengan dia nak pergi pameran seni bersama. Tak boleh pergi. Kenapa? Jangan pergi. Berhenti untuk saya. Saya nak tanya kamu sesuatu. Tadi kamu pergi mana? Saya baru pergi. Awak apa awak? Nak saya beritahu. Saya baru pergi. Pergi ke Wei Hong kan? Aduh. Saya kata Komrade Uyudasi. Kenapa kau begitu tak masuk akal? Kenapa kau boleh mengejar cinta sendiri? Saya tak boleh. Apa ini namanya? Hanya pegawai kerajaan dibenarkan menyalakan api. Orang biasa tak boleh menyalakan lampu. Saya hanya menjaga diri sendiri. Tak kira siapapun. Saya tak kisah. Saya nak pergi ke pameran seni sekarang, bye.
Jen Ming. Hey. Kenapa kau baru datang? Ada kesesakan lalu lintas. Pakaian kau cantik sangat. Orang itu cantik kan? Orang lagi cantik, jom pergi. Okey. Kerja kau okey tak kebelakangan ini? Nasib baik saya baru terima cadangan reka bentuk baru. Cuma tak ada idea. Tiada petunjuk. Itu kan tepat. Jom tengok pameran hari ini. Tengoklah. Mungkin kau dapat inspirasi. Sejujurnya saya tak berapa suka lukisan macam ini. Saya lebih suka lukisan minyak asing. Saya selalu fikir begitu. Lukisan pelukis Cina ini terlalu santai. Ia dipanggil sapen bebas. Bukan sembarangan. Ops, itu kiasannya. Tak sepatutnya ada bezanya. Tapi saya agak suka peta sungai Qingming Cina. Saya rasa ia ada isi. Lukisannya hidup. Ada juga nilai sejarah. Kalau ada lebih banyak lukisan macam ini, itu bagus. Jen Ming. Jen Ming. Men, terima kasih. Kenapa kau ucap terima kasih? Saya jumpa inspirasi. Terima kasih kerana teman saya ke pameran. Ops, okey. Macam mana dengan banyak ni? Kau lapar ke? Jom kita pergi makan. Makan sambil borak. jom. Hei, apa ilham kau baru dapat? Cerita sikit. Baiklah, jom kita jual dulu. Lepas saya reka macam mana, boleh tolong nasihat saya lagi? Ya, baiklah. Hey men, Nah ambil. macam mana dengan tempat ni? Nah ambil. Lepas saya habis kerja saya, jom kita buat lagi. Semoga nasib baik dengan bunga PC. Sebaik balik rumah ada orang nak panjat dahan tinggi. Makcik, Siapa yang kau cakap panjat dahan tinggi? Siapa cakap dia tahu? Qingming, bukan saya cakap pasal kau. Kau tak perlu susah payah untuk kejaya kali ni. Saya cuma nak jatuh cinta dengan kau. Balik nak cari orang kan? Kiao Min, Apa jenis perniagaan kau terlibat? Saya ibu tiri Jen Ming. Saya kena jaga perniagaannya. makcik. Men dan saya cuma kawan. Kawan biasa, tak boleh makan ke? Saya ada cakap tak boleh ke. Walaupun kau jatuh cinta, saya tak cakap kau tak boleh. Cuma kau Oyu Xiaomi. Abang kau gangster. Kau pun tak lebih baik. Kau rapat dengan Jin Ming kami. Cuma dia anak kaya kan? Fang Zhongling, betul ke saya dengar? Awalnya kau benci gaya miskin cinta kaya. Jiran yang tak kenal. Kau berani cakap pasal orang di sini sekarang? Jangan cakap karut dengan saya. Saya tak nak sama level dengan kau budak busuk. Oyu Xiaomi, tunggu sekejap. Saya tidak akan biarkan kamu berjaya. Jen Guangyu, kamu memang berjaya membesarkan anak yang baik. Apa yang berlaku lagi? Apa yang berlaku lagi? Anak kesayangan kamu Jin Ming, selepas kamu pulang dia akan menentang saya setiap hari. Adakah kamu tahu apa yang dia lakukan sekarang? Dia sekarang sedang jatuh cinta dengan adik perempuan Oyu Dashi. Bagaimana itu boleh berlaku? Saya pergi ke sebuah restoran. Saya melihat mereka berdating di sana. Tidakkah kamu rasa ini sangat tidak sesuai? Saya pergi dan berkata beberapa patah perkataan. Mereka berdua bergabung melawan saya. Kamu tidak tahu betapa buruknya bunyinya. Saya akan beritahu kamu apa. Saya tidak mahu peduli tentang anak kamu lagi. Saya tidak peduli lagi. Ada ini. Okey. Biar saya tanya dia. Saya tidak pernah menjangkakan itu. Kamu marah, masih agak menakutkan. Adakah kamu fikir saya kelihatan seperti harimau betina tadi? Saya tidak berkata begitu. Sebenarnya saya tidak biasanya begitu. Semua itu dipaksa oleh Fang Zhongling tadi. Oh, bagaimana dengan makcik? Kadang-kadang ia terlalu banyak. Tetapi jangan risau tentang itu. Kita tidak mampu untuk tersinggung. Kita selalu boleh menyembunyikan diri. Tidak apa yang kamu takutkan. Kamu tidak boleh sembunyikan.
Hello. Adakah kamu jatuh cinta dengan Oyu Sia Omin itu? Ayah. Makcik saya, apa yang saya beritahu kamu lagi? Biar saya beritahu kamu sesuatu. Saya sudah tua begini. Bolehkah kamu tolong jangan campur tangan dalam kehidupan pribadi saya? Tolong juga beritahu makcik. Tidak kira apa. Tidak kira siapa. Tidak boleh menghalang saya untuk bersama Hia Omin. Saya pasti akan mengahwininya. Hello. Bagaimana dengan itu, adakah saya betul? Kamu kata budak ini semakin tidak patuh. Berani nak tutup telefon dengan saya. Betapa liciknya keluarga awak. Itu namanya otak mati. Saya hanya boleh cari jalan sekarang. Suruh Oyu Hia Omin jangan dekati dia. Okey. Saya akan balik rumah nanti. Terima kasih. Bye-bye. Bagaimana dengan kita melalui bunga kecil yang segar ini dan garisan melengkung ini untuk menunjukkan gaya pastoral? Bab seterusnya. Bagaimana dengan ruang tamu? Kami bersambung ke platform melalui balkoni. Ia memberi kita lebih banyak ruang. Saya rasa pelan ini bagus. Terutama reka bentuk dapur bersebelahan ruang makan. Ia boleh membawa kemudahan yang besar untuk makan. Kemudian ada dinding. Gabungan corak warna ini. Ia juga memberi perasaan yang sangat segar. Ia boleh memberi mood yang baik kepada tukang masak. Saya lebih suka reka bentuk bilik air. Laksanakan pelan pemisahan basah dan kering. Yang paling penting ialah tiada kekurangan keselesaan dan keintiman dalam halus. Saya nak tempah satu set. Okey, awak ada soalan lain? Awak dari Jabatan Reka Bentuk? Cakap sahaja. Jangan ragu-ragu hanya kerana ia reka bentuk Jen Meng. Enjin kami baru berbincang secara peribadi. Saya sangat suka reka bentuk ini. Daripada keraguan. Macam mana dengan awak? Saya rasa macam. Kami ada reka bentuk macam ini untuk hartanah kali ini. Ia sedang hangat. Betul tu Kem. Apa yang awak ragu-ragu? Kalau ada sebarang komen, kami dah bangkitkan lama dahulu. Selain itu dah bertahun-tahun. Awak tak kenal kami? Kalau awak betul-betul ada idea, dah lama digoreng. Hahaha Jadi apa? Mari kita biarkan jabatan pembinaan. Pembinaan bermula mengikut pelan hari ini dan esok. Rumah contoh ini, cepatlah kita keluar. Hei Jen Meng. Kamu yang bertanggungjawab untuk ini kan? Okey, tiada masalah. Bagaimana dengan jabatan reka bentuk kamu? Beritahu jabatan-jabatan lain. Bagaimana dengan semua pengaturan kerja? Lakukan seperti yang Jen Meng minta. Baik Tuan Kem. Baik. Baik, terima kasih banyak. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak takut untuk berjumpa dengan abang saya? Apa yang kamu takutkan? Saya tidak takut apa-apa. Hei, Kenapa kamu begitu gembira? Adakah kamu jumpa sesuatu yang menggembirakan? biar saya beritahu kamu sesuatu. Cadangan reka bentuk saya diluluskan. Haha, betul ke? Bilakah saya pernah menipu kamu? Ahahaha, hebat. Tahniah. Sebenarnya kamu dapat separuh kredit. Jika kamu tidak membawa saya ke pameran seni, bagaimana saya boleh dapat inspirasi yang begitu baik? Jadi untuk menunjukkan rasa terima kasih saya kepada Cikgu Oyu, saya memutuskan untuk menjamu Cikgu Oyu dengan potluck. Saya tidak tahu jika kamu bersedia menerima penghormatan ini. Boleh makan? Tolong. haha. Duduk tegak. Baiklah. Kem Myongjen selalu mahu kamu datang ke pejabatnya. Ini sangat jarang berlaku. Ayah. Kamu mencari saya. Mio, apa yang kamu lakukan? Apa kabar? Jabatan penyeliaan tadi, selesaikan panelan. Bahan bainan yang kamu gunakan. Formaldehid melebihi piawaian dengan serius. Sangat tidak sesuai untuk didiami. Dan kamu lihat,
Perubahan pada pendawaian dan pipe ini sangat tidak munasabah. Ada risiko keselamatan yang serius. Bahkan orang awam seperti saya pun boleh nampak. Macam mana awak buat ni? Awak. Awak tak boleh fokus pada kungfu permukaan sahaja. Fikirkan stand bangga. Siapa nama awak? Letak kereta sebelum kuda. Ayah, boleh tak saya faham kepentingan keselamatan? Saya dah fikir semua. Tiada masalah. Adakah jabatan kualiti akan cakap kosong? Tengok sendiri. Macam mana boleh jadi ni? Bahan hiasan ni, saya rasa saya sendiri dah cek. Pipe dan wayar. Saya juga bina selepas banyak pengesahan. Macam mana saya boleh buat kesilapan rendah macam ni? Oh, apapun masalah dah timbul. Hei, laporan ni sangat tak baik untuk kita. Ia akan menjejaskan reputasi seluruh bangunan. Sekarang, Jabatan Penyeliaan dah suruh kita betulkan. Kalau seluruh bangunan ikut plan awak, maka kualiti semua hiasan dalaman akan bermasalah. Menjejaskan jualan. Kesannya tak terbayangkan. Ayah, jangan risau. Saya akan cek ni sekarang. Apa yang silap? Saya akan bagi awak jawapan. Jelasnya dah berlaku. Tak kisah awak jawab atau tak. Perhatian lain kali. Kalau macam tu saya balik dulu. Hello. Hey Encik Kian. Encik Kian. Kami akan betulkan ikut keperluan awak. Jangan risau. Okey, jangan risau. Okey. Wah, ini ke awak yang design. Apa khabar? Betul ke design ni ada masalah? Saya baru cek. Semua wayar ni tak ikut lukisan. Malah bahan hiasan pun bukan jenama yang saya tetapkan. Macam mana boleh jadi begini? Apa sebenarnya yang tak kena? Saya rasa ada orang buat kerja tak baik. 2 hari ni, kerja yang bagus. Tapi kena berhati-hati dengan keselamatan tahu. Tak ada masalah dah selesai. Suruh mereka pegang kuat. Pegang kilang ini kuat. Tunggu saya. Okey. Saya masih ada kerja lain. Nanti saya beritahu lagi. Hei, kena berhati-hati. Awak bos UA kan? Awak teruskan. Ya, ada apa? Awak yang bertanggungjawab untuk menghias bilik sampel Bright Brook kan? Ya, kenapa? Kenapa tak bina ikut lukisan? Siapa awak? Saya yang bertanggungjawab untuk projek bilik sampel ini. Saya nak tahu apa maksud awak tak kerja ikut lukisan. Jangan cakap sembarangan sini. Saya kerja dengan Bright. Berapa tahun? Saya tak akan buat kesilapan macam tu. Awak tahu awak cuma tak ikut pelan. Saya ada banyak kerja. Saya tak ada masa nak berdebat dengan awak sini. Tunggu sekejap. Jadi kita pergi ke farmasi tengok. Tengok kalau apa yang saya cakap betul. Pergi. Saya ada banyak kerja. Tak ada masa. Awak tak boleh undur. Hei, berhati-hati Xiaomi. Jen Ming. Sedar. Hei. Ayah. Makcik. Hei. Xiaoming. Xiaoming. Ini sebab dia yang lukakan awak. Kenapa kau masih perhatikan dia? Aku tak buat apa-apa. Tak ada kaitan dengan Min. Aku dah suruh kau jangan bersama dia. Ayah. Tak masuk akal kau cakap macam tu. Aku terluka. Xiaomin yang hantar aku ke hospital. Kau kata walaupun orang tak dikenali. Kau selalu ucap terima kasih kan? Kenapa kau tak tinggal dengan dia? Kau takkan terluka. Dia bawakan nasib malang untuk kau. Tak ada orang baik dalam keluarga OU.
Hey, APA. Kau biwait APA. Jangan gerak. Kau biwait APA. Baringlah men. Kiao Min. Kiao Min. Kiao Min. Hei, ayah. Kiao Min. Aku okey. Jangan risau pasal aku. Aku sekarang dengan serius memberi amaran pada kau. Berhenti ganggu anak aku. Ayah. Aku tak faham. Aku bersama Min. Apa masalah dengan kau? Aku kata tak maka tak. Ho Sia Umin. Tolong tinggalkan aku sekarang. Aduh, cepat pergi. Rumah seorang gadis. Sampai mati ganggu orang. Lawak tu memalukan. Kiao Min. Kiao Min. Kiao Min. Sudah. Kiao Min. Okey. Aku sekarang dengan serius memberi amaran pada kau. Berhenti ganggu anak aku. Rumah seorang gadis. Sampai mati ganggu orang. Suka kata jangan malu. Ahu. Saya akan beritahu awak lagi. Perkara ini tidak ada kaitan dengan Xiaomi. Apapun. Saya tak akan benarkan awak bersama keluarga OU. Saya dah beritahu awak. Awak buat begini. Awak bersikap keras kepada dengan berbuat begitu. Kalau saya tak keras kepala, mana rumah kita ada ke industri sebesar ini? Macam mana awak pergi belajar di luar negara? Saya tak sangka. Lawan saya sebaik sahaja awak balik. Kalau kita tak boleh faham perasaan baik, jangan bercakap tentangnya. Tapi ada satu perkara yang saya mesti beritahu awak. Saya pergi ke bilik sampel sebelum kemalangan. Saya dapati pendawaian dan susun atau talian ini berbeza sepenuhnya dengan reka bentuk saya. Ini akan berlaku selepas saya keluar dari hospital. Saya pasti akan menyiasatnya. Oh awak. Mari kita sembuh dulu. Tak kisah tentang talian itu. Lupakan yang sudah berlalu. Hei, Jane Ming ini berani. Berani mengakui kesilapan. Cukup baik. Ming. Yu Chi Ming. Macam mana awak cedera? Saya okey. Makcik. Awak dah balik rupanya. Oh, baiklah. Bila awak balik, tak beritahu kami. Kami akan jemput awak di lapangan terbang. Saya dah balik beberapa hari. Saya balik kali ini untuk jaga Jane Ming untuk kakak saya. Kalau saya beritahu awak awal-awal, macam mana saya nak lindungi dia? Saya nak beritahu awak, lepas saya balik kali ini tak ada siapa boleh buli Ming. Berapa kali saya dah beritahu awak? Keluarga itu tak ada benda baik. Apa sebenarnya? Baiklah jahi budak itu. Janganlah kita menderita kerana ini okey. Abang saya suka dengan siapa saya bersama. Itu urusan saya. Adakah ia ada kaitan dengan awak? Lagipun Jane Ming tak akan dengar cakap keluarganya. Awak boleh biar saya buat keputusan sendiri tentang hal perasaan, okey? Jangan campur tangan lagi kan? Macam mana keluarga mereka awak belum pernah tengok? Kalau awak bersama dia, awak takkan boleh angkat kepala. Awak nak macam ni ke? Saya tak buat apa-apa yang memalukan. Kenapa saya tak boleh angkat kepala? Awak boleh cintai Wei Hong tak kira nyawa. Kenapa saya tak boleh suka Jane Ming? Bukan KIT Lane. Tak ada bezanya. Bos, boleh jual saya satu lagi kuih goreng? Esok saya tutup semua. Saya merayu pada awak. Boleh buatkan saya satu lagi. Satu je pun cukup. Saya tak boleh buat dengan awak pun. Sebab saya dah habis dengan peraturan. Bos, saya betul-betul perlukan kuih goreng. Boleh tolong buatkan satu. Saya merayu pada awak. Awak betul-betul nak sangat ke? Saya betul-betul perlukan kuih goreng. Terima kasih. Okey lah. Terima kasih. Masa saya kecil,
Kuih goreng. Dan setiap kali saya dalam mood tak baik, saya nak makan kuih goreng lagi. Saya ingat masa mak saya tinggalkan saya. Masa tu saya makan banyak kuih goreng. Saya selalu fikir kalau saya makan lagi sikit, mak saya akan balik. Lepas tu bila saya pergi Amerika, tak pernah makan lagi. Mari, Terima kasih. nak hujan. Hei bos, biarlah saya tolong awak. Terima kasih. Bos, terima kasih. Okey, sama-sama ambil masa awak. Betul ke? Hiao Min. Makcik. Mari saya perkenalkan. Inilah Hiao Min yang saya ceritakan. Teman wanita saya. Hiao Min ini makcik saya. Awak baru balik dari Amerika. Makcik hello. Kenapa semuanya basah? Hei, lapkanlah. Ini kuih goreng yang saya beli untuk awak. Cubalah. HMPH. Adakah nama keluarga awak Oyu? Makcik awak kenal ke? HMPH. Saya nampak semasa kecil. Bertahun-tahun lamanya. Awak dah besar sangat. Tak nampak dari rupa. Saya ingat namanya. Awak ada abang bernama Oyu Dazhikan. Ya. Mereka semua kawan sebenar. Cubalah. Jangan makan. Belinya di gerai. Tak bersihlah. Awak masih sakit. Makcik awak tahu saya suka kuih goreng paling. Hujan? Macam mana tak bersih? Ini dia. Makcik bawa balik semua makanan kegemaran awak dari Amerika. Makanlah. By the way, Ming Ming, mana restoran terbaik di sini? Ada apa makcik? Awak dah keluar hospital. Mesti sambut. Bukan apa-apa pun. Apa yang nak sambut? Kalau orang lain macam mana? Tiada apa. Tapi awak lain. Apa yang istimewa tentang saya? Aduh, anak muda sulung saya. Awak kata tak pernah cedera jari semasa membesar. Kali ini berlaku kemalangan besar. Nasib baik awak bertuah. Tiada kesan sampingan yang tinggal. Awak rasa dah boleh sambut ke? Makcik saya masih ada kerja nak buat dan nak balik ke syarikat. Kenapa tak balik dulu? Kalau macam tu saya hantar awak. Tak perlu saya naik teksi J. Kalau macam tu call saya bila dah siap. Selamat tinggal makcik.